Okay, prosedur nak buka steering rack kan. First kita marking dulu. Sebenarnya benda ni berbahaya. Bila kita salah pusing nanti boleh putuskan clock spring. So kita cabut kunci ni, cabut, kita lock. Dah. Okay, sekarang dia dah lock ni. Dah selamat ni kalau kita nak buat kerja kat bawah. Okay. Okay, ni tempat dia punya power steering. Ni dia punya pipe dia. Dia ada pelindung kat sini. Saya tak tahu kenapa dia buat pelindung ni. So untuk buka tu kita kena buka dia punya ujung seri. Buka ni, buat ujung seri buka, kalau tak boleh keluar. So kita kena slide steering tu ke kiri untuk lepaskan sebelah sini. Bila dah lepas dia boleh turun. Ni lah hasilnya. Ni steering rack. Okay, selamat mencuba.